Kadang-kadang, hidup ni memang mencabar. Kita rasa macam dah tak ada jalan keluar, ditinggalkan sendirian dalam kegelapan pekat. Hati jadi tawar, fikiran buntu, perasaan putus asa ni pernah tak menghantui anda? Rasa macam Tuhan dah tinggalkan kita. Sejarah manusia, terutama dalam kitab suci, seringkali menunjukkan corak yang sama. Kita, manusia, mudah tersasar dari jalan Tuhan, mengejar kesenangan duniawi, melupakan Dia. Bila musibah melanda, baru kita merintih. Namun, Dia, Tuhan yang penuh kasih, tak pernah jemu menunggu dan mendengar rintihan kita yang tulus dari hati. Sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Dia nampak setiap titisan air mata kita, faham kepayahan. Walaupun kita berpaling, Dia tetap setia. Alkitab mengingatkan kita, Hakim-Hakim 2:16, maka Tuhan membangkitkan para hakim untuk menyelamatkan mereka daripada tangan orang-orang yang merampas mereka. Ini bukan sekadar kisah lama, ini janjinya yang terbukti. Dia sentiasa bangkitkan harapan dan jalan keluar buat kita bila kita kembali kepadanya.